selain daripada Dajjal, kita ada Ya'juj dan Ma'juj kan. Itu salah satu kumpulan ataupun satu ada yang kata dia bukan seorang atau dua orang, dia adalah tentang kaum. Kemudian kalau kita tengok Lord of the Ring, ada yang kaitkan dia dengan muka yang lebih kurang sama. Muka orc. Lepas tu ada yang kata itu pun Lord of the Ring tu refer pada Bible dengan kitab-kitab lama tentang benda tu. Sebenarnya siapa Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj ni apabila dibincang, dia ada perbezaan pandangan pastinya berkenaan dengan perkara-perkara yang melibatkan ghaibiyat, perkara-perkara yang melibatkan perkara yang akan berlaku, pastinya dia akan biasanya berlaku perbezaan pandangan. Jadi berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj ni, pandangan yang biasa yang dipilih oleh para ulama adalah dia dua buah kaum. Dia dua buah kabilah, dua buah kelompok. Yang mana mereka ini hidup, mereka merupakan keturunan anak cucu Nabi Adam AS dan Sayyidatina Hawa, bukannya daripada orang yang bukan makhluk, bukan manusia, dia adalah manusia. Dia adalah daripada kelompok manusia yang mana mereka ini sejak daripada dulu memang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Sehingga kan apabila mereka melakukan banyak kerosakan di atas muka bumi, ada satu kaum yang bertemu dengan bertemu dengan Raja Zulkarnain yang mana meminta bantuan untuk menyekat mereka daripada terus melakukan kerosakan itu. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan Raja Zulkarnain itu, beliau membina satu tembok lah, seperti mana yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi kan, panjang lebar. Dia membina tembok daripada besi yang mana dituang di atas di antara dua gunung, yang mana mampu untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj itu daripada keluar. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu akan senantiasa cuba untuk kita kata meruntuhkan, memecahkan tembok tersebut sampailah satu masa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Di mana masa itu kita kata dekat dengan kiamat. Dan kalau ikut kepada kita kata hadis-hadis yang menyebut berkenaan dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dapat dipastikan bahawa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah keluar setelah daripada tumpasnya Dajjal. Tumpasnya Dajjal, Al-Masih Dajjal, Okay. Dan yang akan mengalahkan adalah Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Tidak. Kalau Dajjal, dia akan dikalahkan oleh Nabi Isa AS. Betul. Dajjal dia akan tiba satu masa, dia akan dikalahkan, ditewaskan oleh Nabi Isa AS. Setelah daripada menewaskan Dajjal itu, ketika itulah turunnya Ya'juj dan Ma'juj daripada kita kata Gunung Ganang, yang mana mereka ini gambarkan satu kumpulan yang sangat ramai. Sebab Ya'juj dan Ma'juj ni karakteristik dia disebutkan dalam hadis bahawasanya Ya'juj dan Ma'juj dia boleh kita kata tidak mati seorang daripada kalangan Ya'juj dan Ma'juj ni kecuali dia ada 1,000 orang anak. Dia adalah satu kelompok yang mana memang ada keturunan yang banyak. Sebab itu bila Ya'juj dan Ma'juj dia keluar, dia boleh memenuhi bumi sebab dia ramai. Dia sangatlah ramai. Dan bila dia terlalu ramai, dia tidak boleh ditewaskan oleh Nabi Isa AS. Apa yang boleh menewaskan dia? Disebut dalam hadis sampai satu masa bahawasanya Allah akan mengirimkan satu wabak penyakit. Satu wabak penyakit ataupun satu disebut dalam hadis adalah ulat lah ataupun cacing, tapi kita sebut sebagai wabak penyakit yang mana akan menyebabkan semua daripada Ya'juj dan Ma'juj itu akan mati. Tapi sebelum itu mereka akan melakukan kerosakan terlebih dahululah. Mereka akan melakukan kerosakan, mereka akan mengeringkan air di tasik dan sebagainya. So kalau bertanya Ya'juj dan Ma'juj ni adakah dia haiwan, adakah dia makhluk asing? Tak, dia adalah sebahagian daripada manusia, kumpulan manusia. Sebahagian daripada kumpulan manusia yang akan keluar di akhir zaman setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS. Dan usianya lama lah macam Dajjal tadi. Ya, usia dia sangat panjang. Usia panjang lah tu. Memang kalau orang nak cakap apa dulu, macam saya kan, saya adalah salah seorang yang selalu tengok teori konspirasi ni. Betul. Dan diorang saja dan saya pernah nampak juga yang diorang pernah cari tahu mana tembok tu sendiri. Itu adalah benda-benda, memanglah betul lah apa benda yang macam tuan cakap tadi tu, memang Nabi telah membuat tembok kan dekat situ kan. Iskandar Zulkarnain, betul. Sorry. Membuat tembok kat situ kan. So kalau betul, ada ke macam some sort of location ataupun macam ada ke orang yang cakap memang betul benda ni sebenarnya, ataupun adalah sedikit
apa macam nampak betul ini tembok dia dekat dunia ni? Ada beberapa pandangan berkenaan dengan location dia tu. Dia macam ni lah, bila kita bercakap berkenaan dengan mengkaji lokasi ni, dia sentiasa akan ada dua kelompok daripada kalangan ilmuwan tu. Satu kelompok yang mana dia akan mencari. Dia akan mencari dan tak boleh halang benda ni sebab karakter para sahabat pun ada para sahabat yang mana dia suka untuk tanya benda-benda yang pelik-pelik. Ada sahabat yang dia suka tanya benda-benda yang memang commonly. Macam ada sebahagian sahabat yang suka tanya berkenaan dengan perkara-perkara amalan-amalan baik. Commonly sahabat lah. Ada sahabat macam Hudzaifah bin Yaman. Dia suka tanya berkenaan dengan benda-benda yang kita kata apa, mistik, benda-benda yang akan berlaku, benda-benda yang kejahatan yang dia boleh elakkan. So dia ada karakteristik lah semua orang ni. So daripada kalangan para ilmuwan sendiri pun dia ada dua juga karakter. Yang mana ada kalangan ilmuwan yang mana dia suka bahas berkenaan dengan perkara ni. Dia suka mencari location-location itu. Dan ada daripada kalangan ilmuwan yang mana dia tak suka. Kalau tanya saya daripada kalangan yang kedua lah. Saya prefer untuk Allahu'alam, saya tak pasti berkenaan perkara tu, go on sahaja, move on sahaja, seperti mana yang bila dia keluar. Itu karakteristik saya. Tapi ada tokoh-tokoh yang mana dia mengeluarkan beberapa pandangan. Antaranya ada yang mengatakan dia terdapat di Georgia. Kita kata apa? Di tebing dekat dengan Dagestan itu. Dia ada kalau tengok, saya tak pasti Ustaz Amin ke nama dia apa, yang dia pernah buat video dia pergi. Ustaz Amin saya. Ustaz Amin kan, dia pernah buat video dia pergi. Ya, itu antara tempat yang mana disebut oleh ramai daripada kalangan orang ulama. Dan itu juga pandangan yang dipilih oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri pun, beliau pilih pandangan yang sama. Ada pandangan lain, ada yang kata dia itu berada di tembok Cina, tapi pandangan tu biasa ditolak oleh para sarjana lah. Yang biasa dikaitkan adalah berada di Georgia tu lah. Tapi kalau tanya saya secara personally, saya akan kata wallahualam lah. Saya tak pasti berkenaan perkara tu, and kita move forward sahajalah berkenaan dengan perkara-perkara tu. Cuma yes, ada yang berpandangan dia berada di Georgia itu. Ada dalil khusus ke tentang lokasi Ya'juj dan Ma'juj? Tidak. Dia tidak disebutkan dengan satu dalil yang khusus. Cuma biasanya sebab dia disebutkan bahawasanya material untuk tembok itu adalah daripada besi. So itu yang biasanya dijadikan sebagai asas rujukan untuk mencari di mana dua gunung yang mana ada dia punya tembok dia dan material dia adalah asasnya besi. So dia macam apa kan? Dia kalau tahap tu macam kita jumpa, kalau lah kita jumpa, betul lah kat Georgia tu, betul benda tu kan. Tu nak buat apa? Takkan kita nak buka kita macam menempa untuk kiamat cepat. Dan mungkin lah saya ada ilmu, ambil je lah benda tu, tarik je lah.